guys. Inilah dia aplikasi yang diberi nama Buzz guys. Jadi kita jangan buang masa. Let's go. Jadi apa nak try hantar dekat Hadi lah. Kita hantar voice lah. Hello, Assalamualaikum Uncle. Sihat ke? I love you. Guys, abang dah tekan guys. Abang dah hantar guys. Mesti dia terima ni guys. Confirm punya ni guys. Waalaikumsalam. Jadi kita nak cuba voice changer lah guys. Voice changer, kita klik button plus ni bahagian bawah ni kan. Cari voice filter ni. Kita try. Ada gambar botol lah ni. Apa benda ni? Uncle nak cucu. Kita dengar dulu. Uncle nak cucu. Betul jadi baby lah Cuba kita try yang apa ni? Ni apa benda ni? Hello, testing 1 2 3. Ujian suara saja. Kita dengar balik guys. Testing 1 2 3. Ujian suara saja. Guys, kita cuba animasi dulu guys. Animasi dia ni. Mari. Antaranya sahur. Apa ni? Sahur. Ada lagi. Kita cuba berbuka iftar. Wah. Guys, serius guys. Memang best guys. Tapi guys, jadi guys, korang kena install sekarang juga. Halo Abang Boys. Alia, kau perempuan, kenapa buat suara lelaki lah Abang nak tengok betul ke kalau kita dah simpan ataupun minimize apps ni, dia tetap juga suara tu boleh dihantar. Okay guys, Abang dah hantar. Kita try minimize dan kita tunggu adakah suara Alia tadi tu akan masuk juga ke dalam notification. Kita tunggu guys Assalamualaikum Abang Boy yang dikasihi. Saya di rumah. Itu saja. Ada orang tergigit. Engkau ternyata memang boleh dalam apps ni kita boleh share gambar, share location, share video. Dalam masa yang sama bulan puasa ada reminder untuk bulan puasa, untuk ada Al-Quran punya verse. Kita boleh explore lah masing-masing. Wah, menarik. Apalagi install sekarang juga.